Terdapat ustaz di tempat saya, Kampung Batu Gajah, menyatakan dilarang mempamerkan gambar-gambar keluarga di dalam ruang rumah. Apa pendapat ustaz pula? Baik. Ada ustaz khabar tak boleh hias gambar-gambar keluarga di dinding rumah. Tak boleh. Pendapat saya pula, dengar, faham dulu. Saya tak boleh beri pendapat. Yang boleh beri pendapat fuqaha, ahli fiqh yang mu'tabar, mujtahid. Kita bukan mufti pun, kita ustaz aja, orang kampung je, cuma terjemahkan kitab-kitab Arab, tolong terjemah khabar ke orang kampung, faham? Jadi kita tak boleh beri pendapat. Yang kita ngajar bukan pendapat kita, semua tu kaul-kaul fuqaha, dalam kitab-kitab fatwa, kitab hadis, kitab-kitab fiqh. Kita hanya tolong jawab saja, himpunan jawapan-jawapan ulama belaka. Jadi kita tak boleh beri pendapat, cuma boleh jawab. Jawab tu bukan pendapat kita, pendapat ulama-ulama. Jumhur ulama memang benar melarang menggantung gambar-gambar bernyawa sebagai hiasan rumah. Ini pandangan yang paling kuat. Kerana hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suwarun wa fi riwayatin wala suratun wala junubun au kama qala. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing bela dalam rumah. Kalau nak bela, bela belakang-belakang, jangan dalam rumah. Malaikat tak masuk. Yang kedua, surah, ada gambar ataupun ada patung-patung. Cuma masalah gambar bernyawa berlaku khilaf. Patung jenis patung beli kat Bali apa semua memang haram. Masalah gambar bersanding, gambar combo, ada khilaf. Tengah ulama kata tak boleh, tengah ulama kata boleh. Nampak tak? Jadi yang terbaiknya al-khuruju minal khilafi mustahab. Sunat kita keluar daripada khilaf ulama, ambil yang tak boleh lah. Gambar-gambar kita hak lah, jenis bersanding nikah apa semua, letak dalam custom album. Orang raya mari jalan tunjuk muka kita. Apa salahnya? Nyenduk situ nak buat benda. Bukan lawa ingat muka kita. Faham tak? Orang masuk nak pergi rumah dia, gambar bersanding, duk kepala pitu. Faham tak? Berat menandang terus. Tak payahlah, ni boleh bola internet. Orang-orang mari berjalan di rumah, mana gambar kahwin dulu nak tengok? Ke internet. Pak, dia boleh gerak siung, gambar bersanding, gambar kukunya ada belaka. Faham tak? Tapi tu yang terbaik. Tapi kalau ada juga letak dalam tu, jangan siapa nak balah. Kerana fihi khilafun, ada khilaf lagi. Hak kita ngajar tu, hak keras tu ambil pasal takdib, nak lebih kuat supaya kita ini nak gitulah. Nak jadi perhiasan rumah selain pada gambar bernyawa terbaik. Boleh. Kalau kita gambar pemandangan boleh, tak ada masalah. Tak ada ulama larang pun. Yang larang hak bernyawa tak dia. Banyak benda, waterfall, air terjun boleh, gambar bukit, gambar gunung, gambar laut, gambar patah, gambar pokoknya, pokok benda, pokok jambu, pokok naka boleh belaka. Orang laki-laki minat kereta, motor, steering, wing, kering, tak ada masalah. Nak orang minat benda, minat barang-barang bunga-bunga, gambar bunga, tak ada masalah. Gambar kukunya, gambar meseng, buruh gigi, tak ada masalah belaka. Yang gambar-gambar kita sandi-sandi yang pun semua, nikah-nikah tu bubuh dalam album sipang. Tak, orang mari jalan nak tengok tunjuk. Comel pun comel. Soalan seterusnya.